Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Video pada kali ini saya nak berkongsi sedikitlah tentang info berkaitan dengan pemilik rumah. Okey, pemilik rumah ni. So kebanyakannya pada asasnya kita ni kebanyakannya kita dah memiliki sebuah rumah lah, rumah idaman. Dan rumah itu juga ada beberapa kategori lah. Ada yang nama suami, SPA pun nama suami, insurans atau MRTT pun suami, yang bayar pun suami. Ini kategori yang pertama lah. Maknanya 100% tu kepunyaan suami. Kemudian kalau rumah tu masih dalam loan bank, maka inilah dokumen-dokumen yang ada lah atas nama suami. Kalau sekiranya rumah tu tiada loan lagi, dah habis loan, ataupun macam contohnya ada di rumah-rumah kampung ataupun yang tanahnya atas nama suami dan rumah pun atas nama suami, keseluruhannya suami lah. Maksudnya dimiliki oleh 100% suami. Itu kategori yang pertama. Dan kategori pertama ni ramai lah. Kebanyakannya peratusannya ramai ya, atas nama suami. Adapun kategori kedua ialah contohnya kalau rumah ni dalam loan, ada yang SPA tu atas nama suami isteri kan. SPA tu atas nama suami isteri, tetapi insurans ataupun MRTT, mortgage reduced term takaful tu atas nama suami. Maknanya suami yang bayar. SPA atas nama isteri, SPA atas nama suami dan isteri, tapi yang bayar suami, dan MRTT pun suami. Itu kategori kedua. Kategori ketiga ada juga yang SPA. SPA ni Sale and Purchase Agreement lah. Ada yang SPA ni atas nama suami dan juga nama isteri 50%, 50%, dan insurans pun atas nama suami dan isteri, dan bayar pun bersama-sama lah, suami separuh dan isteri separuh. Ada juga begitu. Dan ada yang kategori keempat ni ialah keseluruhannya isteri yang buat loan. 100% rumah dia atas nama isteri, SPA pun atas nama isteri, MRTT pun nama isteri, yang membayar pun isteri. Ada juga begitu. Ya, jadi kategori mana yang anda kategori manakah anda itu kan maka anda kena carilah mana kategori yang berkaitan dengan rumah anda ya. Alright. Jadi perbincangan saya pada kali ini ya berkaitan dengan kategori pertama lah. Kategori pertama ni banyak ya. Saya pun masuk dalam kategori pertama jugalah, atas nama saya, SPA pun saya, MRTT pun saya, bayar pun saya juga ya. Okey, rumah saya ni masih dalam loan lah. Alright. Kalau sekiranya ditimpa musibah ya, ditimpa musibah, kita tak tahu hidup dan mati ini ketentuan Allah SWT, dan kita ni pun dah cukup semua syarat kita. Iaitu apa syarat? Syarat kita untuk mati ialah apa dia? Hidup. Hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang sakit ke, yang muda ke, yang tua ke, belum syarat lagi untuk mati. Yang syarat, cukup syarat untuk mati inilah hidup. So kita tak tahu ya. Sebab tak tahulah kita bersedia dengan perkara-perkara inilah. Pertamanya, sekiranya suami meninggal, apakah hak isteri? Ya, suami meninggal, ada hak isteri, ada hak anak-anak kita, ada hak ibu bapa kita. Ya, kalau ibu bapa kita masih hidup lah. Ya, jadi hak dia ialah pertamanya, kalau isteri ni harta sepencarian. Harta sepencarian ni dia ada sumbangan langsung, ada sumbangan tidak langsung. Sumbangan langsung tu contohnya isteri yang bayar rumah ni, dia ada, maksudnya yang bayar bulanan rumah ni duit isteri contohnya kan. Kemudian ada sumbangan yang tak langsung ni, contohnya
isteri memelihara keselamatan rumah, menjaga anak-anak, makan pakai suami dan anak-anak dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak langsung lah. Tetapi harta pencarian ini ya perlu dituntut di mahkamah. Kalau tak buat tuntutan, maka tak adalah harta pencarian ni. Ya, kena perlu dituntut. Sebab dia harta pencarian ini dimaklumkan kepada saya hanya di Malaysia saja. Di luar negara tu setahu saya lah tidak adalah harta pencarian ni di Malaysia saja. Sebab di Malaysia ni memikirkan bahawa kebanyakan suami isteri bekerja dan juga isteri pun banyak menyumbang kepada kehidupan suami isteri. Tapi kena dituntut. Kalau tak buat tuntutan tak adalah ya. Kemudian setelah ditolak segala hutang suami, kalau suami itu ada berwasiat apa-apa ke, ada hibah apa-apa ke, ditolak-tolak semua, maka tinggal baki faraid. Itu ialah kalau sekiranya suami isteri tidak ada anak, maka isteri akan dapat 1/4 saja daripada harta suami, ataupun dalam isu ini ialah rumah ni lah 1/4 sahaja daripada harta ataupun rumah suami, 1/4 saja kalau tak ada anak. Kalau ada anak 1/8, walaupun ada anak perempuan saja ke, ada anak lelaki saja ke, ataupun perempuan dan lelaki saja, ada je anak, maka isteri berhak 1/8 ke atas faraid. Kerana ini hukum yang Allah dah tentukan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa. Jadi hukum ini telah ditentukan, Allah dah tentukan kepada bahagian masing-masing. Walaupun Allah telah menentukan hukum faraid ini, tetapi masih boleh berbincang untuk menyelesaikan masalah di antara waris-waris yang berhak, kan? Mungkin ada yang waris-waris yang nak melepaskan hak, takharruj ya, dan sebagainya. Itu dalam perbincangan. Tetapi Allah telah menetapkan sekiranya suami meninggal, maka sekiranya ibu suami itu masih hidup ataupun ayah suami itu masih hidup, ada bahagian ya. Walaupun ada anak lelaki ya, ada anak lelaki, tetapi ibu dan ayah suami ini masih ada bahagian. Ada yang kawan saya kata, dia kata kalau ada anak lelaki, ibu ayah suami tak dapat dah sebab ada anak lelaki. Itu salah. Kalau masih hidup lagi ibu suami ini masih hidup, mereka ada bahagian 1/6. Ayah suami pun ada 1/6. Isteri sebab ada anak 1/8. Anak lelaki 2 bahagian ya, dan anak perempuan 1 bahagian. Ini dah Allah dah tetapkan, dah tentukan di dalam Al-Quran ya. Ini pembahagian. Katalah seandainya bulatan ini rumah, sebuah rumah, maka dibahagikanlah 1/6 tu berapa peratus? 1/6 16.7% kepada ibu. Ayah suami kalau masih hidup 16.7%, isteri 12.5%, 36.1% untuk 2 bahagian untuk anak lelaki dan 1 bahagian untuk anak perempuan, itu 18%. Kalau campurkan semua peratus-peratus ini ialah genap 100%. Seandainya contohnya rumah tu 600,000 contoh, 600,000, maka 100,000 akan dapat kepada ibu suami, 100,000 akan dapat kepada ayah suami, dan 1/8 daripada 600,000 itu, iaitu 12.5%. Berapa lebih kurang? Sekejap saya kira kejap. 12.5 kali dengan 600 dapat 75,000. Kemudian anak lelaki dan anak perempuan lah bahagian masing-masing. Jadi apa persoalannya sekarang inilah rumah ini, kalau sekiranya suami masih hidup, tidak melantik wasi ataupun tidak membuat hibah, hibah ni adalah satu instrumen pembagian harta pusaka dalam Islam, iaitu menghadiahkan kepada isterinya, maka rumah ini akan dikongsi bersama lah.
akan dikongsi bersama dengan waris-waris yang berhak ini, yang 5 orang ni, kan. Jadi daripada kehidupan yang dalam satu keluarga ini, rumah ni telah dibagi hak masing-masing. Cuma masalahnya sekarang ini, bila kita dah hidup berkeluarga dan kita tak maulah orang kata kehidupan keluarga itu ada hak masing-masing. Ibu dan ayah suami ini memang ada hak mereka, dan berbincanglah di antara waris-waris yang berkaitan supaya dapat menyelesaikan masalah pembahagian nisbah ni masing-masing. Jadi Allah dah tetapkan faraid ini untuk waris ini untuk mereka berbincang. Tak semestinya apabila Allah memberikan hak masing-masing itu, mereka tidak boleh menolak. Allah telah berikan 16.7% kepada ibu. Jadi ibu terpaksa juga terima. Sebab Allah bagi ni, dia kata, ini hak ibu. Ibu kena dapatkan juga hak ibu. So Allah dah beri hak. Bukan itu ya. Masalahnya ialah Allah telah memberikan peratus-peratus ini kepada masing-masing waris masing-masing, tetapi waris masing-masing boleh berbincang untuk menyelesaikan masalah rumah ini, untuk diberikan contohnya kepada isteri. Mungkin isteri itu tak bekerja dan isteri juga telah menolong selama ni membesarkan cucu-cucu mereka ini. Jadi ibu dan ayah suami ini merelakan melepaskan hak mereka 1/6 ini kepada isteri. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tetapi apa kata kalau ibu dan ayah suami ini tidak melepaskan hak mereka? Mereka pun perlukan duit, kan? Mereka perlukan duit, mereka perlukan mungkin perbelanjaan yang lain. So salah satunya ialah isterinya terpaksa membayar kalau contoh kata 600,000 tadi kan, rumah tersebut, isterinya kena membayar ibu suami, mak mentuanya tu 100,000, ayah suaminya 100,000 contohnya, 200,000 dia kena bayar kepada. Jadi adakah isteri yang tidak bekerja ini ada duit tersebut? Kemungkinan tidak. Mana ada duit banyak tu, kan. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita ada instrumen hibah lah, sebagaimana saya maklumkan tadi, bahawa buatlah hibah kepada isteri, ya, buatlah kepada isteri untuk menyelesaikan masalah kepada isteri nanti. Biarlah isteri itu hidup aman bersama dengan anak-anak, ya, bersama dengan anak-anak, tanpa campur orang lain dalam keluarga tersebut. Ya, itulah sedikit perkongsian yang saya nak sampaikan, ya. Okey, itu saja. Nanti dia untuk kategori yang kedua, ketiga, saya akan buat siri video yang lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.